rasa paling hebat. Dalam rimba jago mulut kalau nak selamat. Jangan suka-suka petik kerabat, takut makan daulat. Mana pula datang budak yang tak cukup sifat. Barangkali lekat dari hasil keluarga kau meliwat. No wonder lirik kau mengucap apa bogel konon wordplay. You just sekitnya kau menyalah suruh pedok. Tanya yang sebenarnya tu distract ke? Kalau distract tak rasa sebab kau masak Maggi lagi lama. Orang nak rap, kau pun sibuk nak rap juga. Tapi suara pelan buat orang sakit telinga. Tak cukup rap, kau pun nak react. Orang punya lagu, bah tolong sedar diri yang kau tu langsung tak ada ilmu. Fuck you and fuck your whole fam. Better watch out sebab aku dah M korang punya name. 6 and 9 turn still the same. Even the name is obscene, you should be ashamed. Barang murah aku ludah lirik order dari Shopee. That's why lagu lu hambar, tak ada makna, tak ada isi. Setakat lagu panjang 1 minit ada kering. Kau tak kalau fuck pun rasa perih. Ilah diri rasa besar konon boleh tak mau habis. Ikat tepi nama rimba tapi tak ikat habis. Ini Pukimak tanya nak hantar sneak di soal baru apa dikatamkan kau punya baris. Belum lagi foreplay dah kebulut 6-9 konon main wordplay. Tapi gelandangan perkataan takkan nampak macam amanatan yang engkau sajikan semuanya kebodohan. Kau hidang sekarang kami faham. Hantar lagu sneak satu pun gua tak faham. Cuba selam dalam-dalam dari malam sampai pagi. Yang kami dengar cuma budak iri hati. Muka dua dan jenis batu api. Tak payah petik kerabat gua kalau mention family sendiri. Kalau tak ada point tak payah buat lagu baik. Buat anak pergi camping family lu. Motherfucker. Bangang oh bangang, kenapa buat lagu? Kalau lagu suam kuku hasil jadi cagu. Bangang oh bangang, apa nak bagi tahu? Kalau wifi kurang padu, pasang kabel dulu. Gelaran kau celaka, kiblat lu bintang 3. Sebab tu otak mandul kuat hisap batang member. Sebang writing penuh punch tapi slick gaya pondan. Laparkan perhatian, tak ada siapa kesian. Gua slick bro, tak pancing lu guna slick. Lyrical lu paling weak sebab lu dah salah pick. Typical budak-budak baru belajar main muzik. Hantar lagu 1 minit dah rasa paling epic. 69 memang semua perangai pusi. Benar kata Benny ikut besar puting Cardi B. Jangan-jangan main api, kami kerabat gerak berinovasi. Fuck muka lu dan juga family lu. 69 cari makan tak sedar cuma kutu. Keluarga tunggang terbalik cuma buat bini. Family toxic, banyak toxic jadi toxic. Tak puas hati just skit buat lagu. Hasil malam-malam dia cooking in the stew. Hasil cuma 9 konon speed terpaling lit. Tak sedar ini bullshit, bukti dia memang beat. Rimba diam terus dengan budak bangsa. Tiba petik family mungkin otak kurang sehat. Anjing korang datang nak buat balas. Akal pendek macam lidah pun jadi makin pela. Warga 6ix9ine hantar budak otak crack. Serang dalam lagu tak rasa macam free text. Bragging dalam track bukan lit tapi whack. Family kotor nak brag murah macam free sex. Lagu cuma seminit X kid. Awal panco biasa masuk X. Layan GS awet tobruk. Akal pendek lidah pendek durasi pun terikut. Triple X kid well sampai 2 batang loyo. Bangang oh bangang, kenapa buat lagu? Kalau lagu suam kuku hasil jadi cagu. Yang sebenarnya tu distract ke? Bangang oh bangang, apa nak bagi tahu? Kalau wifi kurang padu, pasang kabel dulu. Nak? Wifi week lagi tak?